perlu diingat, kalau sekiranya kita datang ke surau imam dah semayang fardu subuh, kita tidak sunat lagi semayang sunat subuh, tetapi dibolehkan sunat subuh itu selepas salam. Boleh semayang sunat subuh selepas subuh kalau datang itu terlambat. Datang imam dah berjamaah. Ini bukan semayang sunat ba'diyah, bukan, masih qabliyah, ditangguhkan saja hukumnya harus. Tapi payah juga kalau orang tak faham. Kalau orang tak faham semayang sunat lepas subuh, orang tak mengaji dah tu. Orang kata dia dah tak mengaji. Orang yang semayang boleh semayang sunat selepas subuh, bukan semayang ba'diyah, semayang qabliyah, ditangguhkan saja pas tak sempat. Kalau semayang suruh main sunat, orang kata kita bawa balik rumah semayang sunat subuh, orang rumah pula kata ni semayang mana pula tadi, bahaya juga, ni semayang maghrib bini muda pula ni ke? Itu hal juga tu. Ini semuanya hal belaka.